Maklum. Pilih. Tak. Aku sekejap. Tolong sekejap. Aku ada nak cakap sesuatu sekejap je. Apa? Aku top up RM500 tau. Aku bagi dekat Syami. Nama aku pun tak kena mention. Ayla Boira. Aku mention Ayla Boira aku tadi. RM500 Min. Dah lah kau kalah. Masalah kau tak tolong. Oh, banyaknya. 20,000 koin. Kau ingat sikit ke Syami? Sikit untuk Ayla Boira, bos. Ayla kalah memalukan je aku. Boy. Kau jangan risau, boy. Jangan risau. Aku takkan malukan nama kau, boy. Okay? Kesian Boira tak kena mention. Aku berharap RM500 tu dia in exchange lah. Sami. Exchange. Ada macam, Boira, thank you guys. Follow boy. Faham tak? Aku pun nak capai follower 1M. Aku dah berbulan tak live. Aku lupa cara macam tu. Kau tak pandai Mi. Bab-bab fikir kau lemah. Betul. Geng. So siapa yang rasa macam bosan dengan hari korang nak tahu pasal ubat-ubat kurus, kau boleh tengok Ayla Boira ni. Masih lagi ke? Boira dah 1M lah. Boira Geng. dah cukup kurus dah. Okay geng, saya jujur, saya berat 90 ke 97, saya pakai boy yang selalu tolong saya. Thank you Mi. Aku rasa nak top up pula lah. Apa ni? Ni siapa tekan ni? Aslah. Mana dah. Aku kalau main PK, kalau tak ada challenge aku tak main. Okay, let's go challenge. Aku kalau orang cakap ada challenge yang sedap-sedap aku main lah. Tekan dulu. Mi, takkan kau nak sampai minta bantu dekat OG ni Mi? Kau relax, kali ni tak ada bantuan OG aku menang. Sini semua sudah ada ni. OG, senior, new gen. No, kau silap lah. Kau boleh kalahkan aku, tapi kau takkan boleh kalahkan Ayla Boira lah. Kau silap ni. Weh, legend weh. Dengan Rain Bakery pun boleh tapau kot. Kau silap. Mi, kau memang silap timing Mi. Bukan sekarang. Itu dulu. Itu dulu. Boy, kau kan ada 2 phone. Pam je lah kat dia sendiri. Kau jangan lalu dekat bos aku. Lalu dekat bos aku. Sekejap aku nak kencing. Ui, nak kena kencing pun nak tunjuk seat. Geng. Kita baru. Sini lah geng. Okay, kita bagi. Masih. Siapa yang bagi ni? Bella, kena si Bella. Mimi, aku tumpang kau ni kali. Dah susah macam bulan next saya tu pun dah. Mana nak top up dari sendiri je. Bagi ni apa? Mana? Tak ada Bella tahu. mana ni? Bella mana ni? Bella, bagi nombor telefon saya couple dengan awak esok. Bella, tolong bagi kat sini juga Bella. Okay. Bella. Alright, okay. Jujur lah, okay. Boira tengah nak bagi diri sendiri ke tu? Geng. Alright, saya jujur. Allah. Kau ingat aku main benda macam tu? Dia punya pandangan mata tu nak jelas sangat tu. Dia nak kejar point. Boy. Terima kasih korang. Boy. Ayla, thank you. Mi. Viewer kau ni kudung ke apa lagi? Thank you. Subscribe. Mi, kau silap zaman Mi. Kau kuat. Boy, kau kuat. Aku kuat dulu. Okay. Alright, kalau aku dengan Boy menang, Boy ada nak beritahu something untuk batch 2 ni. Kita guna trik je ni. Sumpah, Boy ada surprise untuk batch 2 nanti. Thank you. Asal aku ada surprise juga. Kalau kau nak tahu surprise apa, kau kena tengok, kau kena bagi tahu menang dulu. Asal aku ada surprise juga untuk batch 2 nanti. Dan kau tak ada surprise tau. Kau sekejap bila kau ada surprise? Thank you. Daus lah. Asal ada surprise pasal Daus. Bila mana ni? Thank you. Macam Bella semua mudah sikit. Saya selalu semua mudah sikit. Macam kau ni tiba-tiba kuat pula kau. Syami, Bella tu sultan gila bapak, jujur. Siapa Bella ni, Bi? Level 43 dah habis berapa? Okay. Alright. Kita abaikan yang Ayla Boira yang tadi bagi awal-awal tu. Okay, yang untuk Bella ni, korang follow ramai-ramai follow. Saya dah belajar kesilapan. Sebab tadi saya tak mention kawan saya. So sekarang
So sekarang saya dah belajar benda tu. Bella, follow Bella ni. Bella ni pemurah geng. Pemurah. Okay, naikkan follower dia semua. And kita doakan supaya Bella ni dimudahkan segala urusan betul-betul. Jadi dunia akhirat satu badan. Masih amin. Masih Bella. Geng. Kalau yang mana nak bagi gift kecil ni bagi dekat boy, kesian tak bertengok. Boy, kau nak balik ke yang kau bagi aku ni? Thank you. Geng, kamu ni. Aku tak pernah rasa sedih main PK. Ini first time aku rasa sedih main PK ni. Last. Kita nak end tadi. Last bagi ada manis-manis ujung-ujung ni. Lambat lagi seminit. Boleh tu korang. Boira asal diam. Tak ada Us. Aku segan. Semoga Wih, segan. Semoga dia pernah susah menang. Masih mana bagi gini. Wah, semoga korang buah dapat pembalasan sekurang. Terima kasih. Yang aku habis live tengok tau YT aku 8 suku. Last content dia Syami? Tak ada last content dah habis lah. Itu content apa? Content aku dengan Sophie. Oh ya? Konten Melo tu aku rasa makan sebulan tu nak cukup 100k. Syami ni. Dia naik macam siput weh. Aku refresh naik 200, refresh naik 200. Lepas tu dapat kecam je Mi. Tak buat konten. Member buat konten tapi tak naik pun. Betul buat live ni boy. Secara hidup. Nasib baik ada Ayla Boira yang selamatkan. Geng. Tak apa geng, kalau boy kalah macam ni, kalau boy kalah macam ni, semua view yang dalam ni habis live, siapa yang berminat nak kurus apa boleh pergi TikTok boy. Siapa yang berminat kurus apa boleh pergi TikTok boy, confirm trust sumpah tak tipu. Thank you korang. Kenapa korang gelak? Tak boleh nak cakap apa-apa lah. Kan boy. Tak, okay lah tu. Adalah tu 3K. Boy. Dia macam ni Mi. Aku sebenarnya aku kuat kalau main solo. Betul. Sebab tu aku kalau solo memang gila. Viewer aku memang tap screen memang tak ada ubat lah. Lepas tu nak buat settle macam mana pula ni? Kau better kau team aku. Janji kita sama-sama malu. Kalau kau solo tadi seorang tu. Kau jangan cabar ni. Kau jangan sampai kita main siapa Aku cabar kau. Kau jangan cabar. Siapa yang nombor 4 kena denda macam mana? Okey. Kau nak ke? Okey, ni betul-betul denda. Bagi denda apa? Okay, kita decide denda dulu. Nombor 4 Nombor 4 boy, dari kau punya gift ni pun dah menentukan kau ni memang OG. Lapuk. Okey lah tu 3. Wah. Denda apa? Punishment. Punishment apa? Kalah keluar AI team. Wah kau. Tiba. Mentang-mentang dah ada job. Wah, ayat tu Okay. Kalah Aduh, ada aslah. Susah nak bagi. Apa? Asal boleh podcast lah. Apa dia? Saya nak tahu dulu apa punishment. Okay, kalah telan ubat gigi. Ya, aku on je. Aku sebab takkan nombor 4 punya. Kalah apa aslah? Apa yang kalah? Tak, ubat gigi tak boleh. Daus kat dalam kereta. Aku boleh jap beli. Oh, Daus okey je, kau pula yang tak okey Aslah. Okey, dia tak ada terus ubat gigi tu kita berus gigi juga. Okey, kalah sapu bagi kat mata. Apa dia? Kau macam nak suruh kita orang live kali terakhir je. Kalah apa Daus?
Apa korang bagi apa tadi? Kita follow satu benda je. Kita follow ikut satu benda tu je. Ikut satu punishment je. Okay, yang ubat gigi tu yang ubat gigi tu je Bak aku main benda yang sakit-sakit selalu. Jadi malas lah. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go, satu lawan guys. satu. Ini 2 lawan 2. Hah? Ni dia nak solo, dia nak solo. Solo. Oh, jap. Solo macam mana? Nah. Okay. Yang ni ke? Solo ke tak ni? Ini masih 2 lawan 2. Yang solo ni. Compete in solo match. Solo match. Go. Oh, ini poin terendah kena punishment lah. Yang kita last live ni, lepas tu terus buka. Macam mana nak tahu poin yang mana satu Last live ni terus Tu, buka content YT. ni. Ha? Kita last je. Poin terendah. Oh, yang tu poin terendah ke? Let's go, gang. InsyaAllah, yang mana dah bagi ni, insyaAllah. Korang ni kita dah lama tak nampak Boira beraksi je. Terima kasih yang dah bagi gift. Supaya dalam masa terdekat korang dapat view, insyaAllah. Amin. Itu doa untuk saya yang bagi gift juga. Amin. Pinjam Terima kasih doa. korang semua. Thank you Wan. Pinjam doa. Terima kasih yang bagi gift. Siapa yang bagi akan gift, saya doakan semoga dimurahkan rezeki. Dan yang top ni Aslah boleh Gang, tunggu triple. korang DM je. Triple atau double? Push. DM. Top 3 boleh DM Aku nak jadi top 3 Asla boleh tak? Apa dia? Buka apa? Siapa jadi top gift dia boleh DM dia. Boleh becek dengan Asla. Boira nak jadi top 3 ke? Geng, siapa yang top bagi saya ni? Siapa yang top? Kita main Ingrid. Siapa yang top main Ingrid? Siapa-siapa yang top ni saya rasa buat video call lah. Okay, siapa Sleep call malam ni. siapa top 1 gift, saya ganti balik gift tu. Okay, siapa top Tak ada 1? percaya. Siapa top 1? Kita visi sedap-sedap. Let's go. Takut. Rupanya dia. Kan banyak yang komen-komen selalu. Visi sedap-sedap PM. Aduh. Jangan, kita ada 2 minit lebih lagi. 2 minit lebih lagi. Kamu kan? Siapa bagi top yang ni saya hantar selfie lah. Itu apa tu, boy? Duk tatas siapa tu? Boy bagi gift dia sendiri. Apa ni? Hey, letak pun jauh-jauh. Mana ada aku? Tak ada masa aku nak top up diri sendiri. Kita boleh. Gang, let's go. Guys. Korang macam Boira ni kan jika tak ada triple tu. Kita live ni tak ada triple. So macam kita dah lama tak nampak Boira beraksi. Mungkin dengan ubat gigi Boira tu boleh nampak Boira the new version lah. Faizatul, thank Kau you. ingat aku akan last ke Asla? So biarlah Boira Just masuk tap ubat screen gigi. guys. Korang tunjuk viewer Papa Boy macam mana. Aku malas lah. Pakai hoodie baru kau pakai spek mata hitam. Orang tak kenal kau. Berbanjir Mel lah aku rasa lah. Aku nak ship dengan dia dah lepas ni. Ya, baik kau share dengan Boira. Gang, follow. Mantau dapat 800 Aku rasa selepas ketiadaan kau aku macam agak broken. So aku nak cari orang daripada Sabah yang macam kau juga. So aku rasa macam aku nak try Boira lah lepas ni. Tak pun ni Asla. Okay. Baik Awush. Biaslah. Pergi tengok konten sekali. Korang pun tahu Aslan Air Live ni korang pergi serang Aslan punya YT sebab konten baru dah post. Konten baru. Konten Asla hantar aku di airport. Dengan muka macam pengabdi setan. Korang Selangkung.
Kak Bella ada Aus. Kak Bella up. Bye Aush. Bye. Bye, korang pergi tengok YT Asla tau. Bye.